daripada steering rack nyambung ke tayar dan menggerakkan kiri dan tayar. Kiri. Kembali lagi kita dalam Tasmatic Automotive. Dekat aku ni ada tie rod yang mana semua kereta pakai benda ni. Okay, fungsi benda ni daripada steering rack pergi ke tayar, menggerakkan tayar kiri dan kanan. Okay, hari ni kita nak cuba gereng benda ni, potong benda ni. Kita nak cuba tengok apa ada dalam tie rod ni. Okay, jom ikut saya. Kita dah berjaya potong benda ni. Macam korang tengok, kita dah potong belakang ni. Lepas tu benda ni boleh keluar macam tu. Kalau korang tengok dalam ni, dia ada getah yang bersambung dengan besi ni je. So dalam ni memang simple je, tak ada apa-apa pun. Okay, dalam ni pun kosong. Lepas tu dengar macam ni. Punca dia rosak disebabkan geris dah tak ada. Benda ni pun besi, so dia dah makan dia panas kan, so yang jadi longgar, dia jadi lembut. Dengan plastik macam ni, dengan besi. Tapi kenapa harga macam-macam harga dia? Sebab apa? Dia bergantung kepada brand lah. Cuba tengok benda apa yang ada dalam tie rod lain harga dia. Okey, kepada korang di luar sana nak cek bunyi ke, nak cek aircon ke, nak servis ke, buat leaking ke, korang boleh datang ke Tasmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat daripada pukul 9 pagi sampai 5.30 petang. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, boleh klik ring di bio.